Sekarang memang dah jadi trend dah guna dinar emas sebagai mas kahwin. Kalau nak guna dinar, ada satu perkara penting yang kena faham, yang kena jelas dulu. Mas kahwin ni dipersetujui ikut dinar ataupun ikut RM. Sebab ini akan beri kesan pada timing beli emas. Kalau ikut jumlah dinar, contohnya 1 ataupun 2 dinar, boleh beli awal walaupun majlis lagi beberapa bulan. Tapi kalau ikut nilai RM ditukar kepada dinar, lebih baik beli dekat dengan tarikh akad. Sebab harga emas ada turun naik. Takut nanti nilai jadi tak sama dengan yang dipersetujui. Kelebihan emas sebagai mas kahwin sangat jelas. Emas lebih tahan lama berbanding duit kertas. Kalau bagi duit, biasanya lepas saja majlis, sedikit demi sedikit akan digunakan. Betul tak? Tapi emas macam ni, orang jarang jual. Rasanya orang akan simpan lama. Sebab apa? Sebab ada nilai sentimeter. Macam cincin kahwin, bukan mudah nak lepaskan, betul tak? Sebab itu, emas ni jadi simpanan jangka panjang tanpa sedar. Untuk yang bujang ataupun pelajar, emas yang disimpan hari ini boleh terus jadi mas kahwin masa depan. Tak perlu tukar apa-apa pun. Kalau mampu, boleh target 1 dinar sebulan, 1 dinar sebulan. Kalau belum mampu, boleh mula serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program macam ni. Kumpul sedikit demi sedikit, cukup saja gram emas di sini, perempuan boleh tukar kepada dinar fizikal seperti ini. Yang menarik, strategi ini bukan untuk lelaki saja, perempuan pun boleh simpan. Bila sampai masa nanti, boleh jual kepada bakal suami untuk dijadikan mas kahwin. Jadi kepada siapa yang berminat untuk belajar simpan emas, boleh klik link dekat bio, saya bantu sebaik mungkin. Jom kumpul emas 1 kg.